Muslimin muslimat dimati Allah Ta'ala, selalu saya sebut dalam kuliah-kuliah saya kalau dengan penjawab awam. Saya kata, kita biar boleh beza antara rezeki yang halal dengan berkat. Rezeki yang halal belum tentu berkat. Tetapi rezeki yang berkat automatik halal. Halal. Kita tidak curi pitih orang. Kita tidak nipu. Betul-betul pukul 8 sampai pukul 5. Kita berasa halal. Tetapi adakah rezeki yang kita dapat itu berkat? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Kita minta dengan Allah Ta'ala rezeki yang berkat. Mana tandamu rezeki yang berkat? Ulama menyusun 4 perkara. Kalau mu nak tahu rezeki hak mu turun pagi kelik gelap, turun gelap kelik pagi nak ayak cari makan. Kalau mu nak tahu berkat ke tak? Yang pertama dia kata mu kau dekat dengan Allah Ta'ala. Mu kau dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau mu kau jauh, itu adalah penanda di antara penanda rezekimu tidak berkat. Mula-mula mu hijau dulu betul-betul keikhlasanmu. Memberi perkhidmatan yang sebaik mungkin. Lama-lama kau luntur. Akhir sekali kaunter ada 5, ada 7. Tinggal soal kaunter. Ni lagi ke mana? Makan colik. Mana lagi? Jawab sendirilah tuan-tuan. Mungkin petani yang panggil. Patut tak panggil pah bila.